Apa mesti tak tahu kan macam mana nak rawat orang yang terkena histeria bila duduk dalam kawasan hutan, ketika hiking ataupun ketika berkelah. Nak tak aku share apa cara paling mudah macam mana nak merawat orang yang terkena histeria menggunakan ayat ketika memasuki hutan. Bila hampa ada kawan ataupun kenalan hampa ataupun adik-adik hampa yang terkena histeria, jangan panik. Ambil air mineral 1 botol, dibacakan padanya surah Fatihah sekali, baca a'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ditiupkan pada air tersebut. Kemudian air tersebut dituangkan pada tapak tangan, disapukan pada wajah pesakit tersebut. Sebut Allahu Akbar sebanyak 3 kali. Kemudian ditepuk mangsa tadi supaya dia bangun. InsyaAllah bila dia dah kena air yang telah diruqyah tadi dan juga diseru namanya, dipanggil namanya, maka dia akan mula sedar diri dengan cara yang paling mudah. So sebelum video ni hilang, jangan lupa save video ni dulu. Kalau hampa emergency tiba-tiba masuk dalam kawasan hutan, agak takut atau panik bila orang kena histeria, hampa ada cara macam mana nak merawat dan nak sedarkan dia daripada terkena gangguan ataupun jiluan. Komen tu dan jangan lupa share kat orang lain sama.